So guys, selamat datang ke segmen baru Fast Drive. Okay, segmen ni kita orang tak pasti lagi nak bagi nama apa. So mungkin lepas ni kalau korang ada idea nak bagi nama apa untuk interview owner dekat luar sana, boleh komen kat bawah lah. Tapi aku rasa aku nak bagi nama segmen ni Behind the Builds lah. So dalam video kali ni, kita buat kereta aku dulu. Sebab kita tak dapat lagi order kereta yang gempak-gempak. So maybe insyaAllah kita akan plan ahead, and then bila jumpa owner yang best-best, kereta yang best-best, kita akan start interview lah. So kalau tanya aku kenapa beli Proton Satria ni, back in the days 8 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, actually aku ada produk kancil tebul lah. Asal usulnya kereta tu arwah nenek aku yang belikan. Main reason aku ada kancil sebab aku nak pergi intern. So kita kena ada kereta lah. And arwah nenek aku ni pula belikanlah aku produk kancil tu untuk hadiah birthday, at the same time untuk buat jalan pergi kerja mana-mana semua lah. So kancil tu dulu stok je 850 carburetor, and then engine tu dah start kong. Time tu aku tukar lah engine L2S, and then aku panggil kereta kancil aku tu Cilo sebab dia punya lampu depan, kalau budak-budak KK panggil kancil L2 telur sebab lampu depan dia macam telur. So aku panggil lah Cilo sebab apa? Kancil campur telur jadi Cilo. Itulah kisah dia. And then aku modify lah, situlah first modifikasi aku. Aku dah jumpa guru-guru kancil, and main reason dia sebab aku nak completekan rupa kancil aku tu. Belah depan dia dah L2, tapi belah belakang dia still kancil. So aku tukar lampu belakang, tukar bonnet belakang, and then lampu belakang. So sampailah dia jadi full L2 telur orang panggil. And then nak jadikan cerita, biasalah darah muda, accident, terbalik kereta tu. Aku letak gambar kat sini. Kereta terbalik, and aku merangkak keluar daripada kereta lepas accident tu. And then member call mak aku yang semualah. Memang kau-kau lah time tu kan. Aku accident kat Federal. Kembali ke cerita kenapa aku beli Proton Satria tu. Lepas kereta tu dah accident, aku nak cari kereta yang besar sikit lah, which is tak adalah besar kan, kancil tu kecil kan. Dengan aku badan kadang 180 aku jumpa Satria, which is Proton Satria ni lah yang kau nampak ni. Tapi actually time tu aku memang tengah search Proton Satria sebab yelah jiwa muda kan, kau nak kereta yang kau boleh lenjan. So aku jumpa kat marketplace tahun 2019 rasanya, tak silap aku. Aku beli kereta tu dekat Kelang, kat broker. To be honest, kereta tu aku kena scam lah sebenarnya. And then kereta ni aku tengok condition dia okey je time tu, warna silver GTI. And then body part kereta ni time aku beli, dia body part GTI fiber je lah, bumper depan apa semua memang colour mix and match lah, macam cat pakai tin je. And then bila start engine tu, kereta ni keluar asap kat exhaust. Tapi brother cakap asap yang keluar daripada exhaust ni disebabkan dia baru letak treatment. Alah, kau tahu kan yang apa panggil, di carbonizer or something like that. Dia tuang engine, so dia tengah decarbonize lah dia kata. Aku pun percaya, yalah budak kan. So harga aku beli kereta ni time tu untuk engine 1.8, 93, body 1.3 yang dah GTI mix and match semua tu 10,000. Dan aku dah bawa balik apa semua, engine tu sebu apa semua. Time tu aku beli tu memang tak fikir panjang lah, dia kata. Kau tahu lah, darah muda kan. Kau nak, kau beli je lah. Tapi kena scam. So bila dah bawa balik apa semua, aku find out yang engine dia sebenarnya block dia dah calar. Yang kelakarnya, aku nak claim lah kan. Claim orang panggil apa, warranty lah kan. So dia recommend lah bengkel dekat Shalam Section 7. Bengkel tu pun scam aku. So memang dia buka apa semua. Kenapa aku panggil bengkel tu scam aku sebab apa, pada buat apa semua memang tunjuk lah blok tu salah. Okay, dia dah overhaul aku kena around 4,000 plus macam tu lah. Tak lama macam tu, tak sampai setahun, engine aku korot tangkap. Tapi time tu aku tak tahu lagi ni bunyi apa. So aku tanya member aku, weh ni bunyi apa lah. Dia kata, weh dia bunyi korot ni sebab dia lepas RPM 3 macam tu dah start bunyi. Aku dah macam aduh pisang. Time tu aku dah join lah grup Satria. So aku jumpa another foreman. Tu aku tengok dia boleh pakai lah. Aku hantar kat dia. Buat balik engine tu. Okay Alhamdulillah, okay. Time tu 4G93 NA lagi. Oh, sebelum aku cerita, kereta ni sebenarnya body dia 1.3 time aku beli tu. Engine tu 1.8. Okay, kembali kepada cerita tu, dah buat apa semua. Dan aku suruh ada cat engine bay. Jadilah engine bay aku warna merah tak silap aku. And then aku time tu suka warna kuning.
Dan aku buat valve cover dia kuning apa semua. Lalang time tu aku upgrade, aku tukar piston Icom sebab piston GTI ada flat je. Rod semua standard, conrod semua standard, block semua standard, head semua standard. Dah buat semua tu, okey ambil lah jalan. Lepas tu aku rasa macam aku nak main turbo lah sebab time tu member aku Imran, dia main JSR turbo. Lepas tu time tu PKP, aku kerja kat rumah kan. Duit daripada kerja tu gaji masuk tapi kau tak spend kat luar, so aku spend lah dekat kereta ni. Dah buat. Aku belilah kumpul barang sikit-sikit. First mod aku buat engine tu time tu aku beli piston supercharge tambah 1.5. Rod aku pakai balik je. Dan member aku bagi dia punya turbo set. Imran tu dia bagi turbo set. Back then kereta ni banyak barang kawan-kawan. Kawan-kawan bagi. Bukan bagilah, belilah. So head time tu aku dah beli lah head JSR sebab dia nak tukar, dia nak buat MyVac turbo. So aku ambil head JSR dia. Aku pakai Banana ADM, tempo time tu TD05. So dah siap pun semua. Okay dah running, bla 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 bla. Kena lagi oil pangkong. Kerjanya engine ni dah banyak kali aku rebuild lah, aku tengok berapa kali. Rebuild sampai lah satu tahap aku cakap aku ambil JSR tu. Aku jumpa time PKP tu dekat Bandar Seri Damansara. Ada orang nak jual head MyVac. Murah gila time tu. Kalau head MyVac ni complete dalam 3,000 lebih, tapi aku dapat dalam 1,003. Tapi tak complete lah, valve tak cukup. Okay, so kereta ni dah lalui bermacam-macam fasa selama 8 tahun. Aku dah tukar body part dia, tapi memang aku minat GTI. Lepas tu lupa aku minat GTI tapi aku tak mampu. So aku pilih je lah convert. Sebab GTI time tu dulu aku rasa 20 lebih je kot. Sekarang pun harga maintain. Tahun berapa aku tak ingat dah. Kereta tu masih maintain silver tapi aku dah cat bumper pun aku cat pakai tin je. Beli kat hardware. Aku spray sendiri, aku custom mobil aku. Depan ni cover ada tutup fog lamp tu kan. Potong bumper bagi hilang number plate apa semua. Dan aku pasang GT wing. Tapi to be honest, paling banyak modifikasi aku buat actually bagi engine lah. Kalau cerita luar dia, first kereta ni colour dia silver. Aku memang minat warna kuning, so aku cat warna kuning lah lepas tu. Tu kira aku punya prime moment. Rim TE37 bronze, tayar size 15 RE003, tapi tu tengah famous kan. And then body part GTI, PU je. Yang Deore One yang original bumper belakang aku. Lepas tu aku dah cat warna kuning tu, aku cat warna putih lah. Time tu aku dah tukar bumper ni lah, bumper Gansai ni. Tapi sebelum aku tukar bumper Gansai ni tak adalah white body macam sekarang ni. Aku still maintain GTI, aku nak konsep lain daripada lain. So aku pakai je arch GTI tu. Lepas tu aku tambah macam ada extra dekat bumper tu sebab nak nampak dia white kan. So depan bumper Gansai, body part lain semua GTI. Macam tu lah. Lepas dah cat warna putih tu, aku rasa dah 2 tahun lah aku ingat. Aku decided untuk go white body lah. Aku dah lama dah minat white body ni. Lagi-lagi aku tengok Wira dia pakai Kansai kan. So macam kau nampak sekarang ni 2026 punya setup. Belakang aku buat Kansai tapi aku tanam. Normally diorang pasang, diorang tak tanam. And then bumper depan pun aku dah white kan. Sekali dengan fender aku dah white kan. Rim aku tukar 17. Sebenarnya aku bukan peminat rim 17, aku minat rim 15. Engine dah 400 horsepower pun aku still pakai 15 sebab tayar murah. Tapi aku decide untuk tukar 17 untuk white body ni, and also size 15 traction tak ada. So pakai 17 ni dengan tayar Ventus TD ni ada traction. So lebih sedap lah bawa. So bila kalau kita power tak ada traction macam tak ada guna kan. Okay, kalau cerita bab costing, berapa banyak aku dah labur dekat kereta ni. Selama 8 tahun aku rasa boleh beli sebiji Myv kot. Myv Gen 3 yang paling latest tu. Aku rasa dah 60,000 selama 8 tahun ni. Tapi mungkin lebih atau mungkin kurang sikit, aku tak boleh nak cakap lah sebab aku pun tak kira. Kalau kira boleh jadi gila. Ni semua orang yang main kereta tahulah. Kalau korang kira bajet atau berapa duit yang korang keluarkan dekat kereta ni, boleh jadi gila lah. Aku pun tak terfikir aku ada duit sebanyak tu selama 8 tahun. Sebab time beli kereta ni dulu memang aku kat perut. Aku first mod kereta ni pakai adjustable apa semua kan. Memang literally bangun pagi beli nasi lemak pergi kerja, tengah hari tak makan. Kalau makan pun makan biskut dengan Milo je. Lepas tu malam tak makan. Selama beberapa bulan lah. Okay, masalah kereta ni yang paling pernah jadi. Kereta ni awal-awal aku beli tu tahun 2017 ke 2019, tak ingat. 2019 aku rasa. Tayar yang dia bagi time tu 2013. So baru seminggu beli kereta ni dah accident. Accident sebab apa? Aku accident kat area Subang nak ke Federal balik, yang orang panggil Pulatan di Tonau.
jalan Daytona tu. Dia pergi kiri nak masuk Federal, jalan basah. Aku bawa slow je, serius, tak tipu, slow. Bila corner tu, belakang dia snap and then accident lah. So time tu bang, aku kata perit lah sebab time tu uni lagi kan, kau baru belajar. So nak buat kereta tu, duit tak ramai. So itu paling unexpected lah aku accident lepas minggu beli kereta ni. Sebab memang aku tak expect, tapi sebab tayar dah keras. So kepada korang yang tengok ni, make sure tayar tu belilah tayar baru. Tayar second pun tayar yang lebih elok, jangan lama sangat, memang barai. Kalau nak dijadikan cerita, sebenarnya kereta aku ni ibarat bengkel bergerak sekarang ni. Barang memang kebanyakannya complete, tools apa semua aku letak kat belakang. Sebab in case anything happen, aku boleh repair sendiri. And alhamdulillah, most of the time breakdown yang aku alami, aku takkan call towing lagi. Aku akan repair dulu. Diagnose kereta ni apa masalah, terus aku akan repair dekat tepi jalan. Ada pernah fuel line bocor lah, wiring issue apa semua tu semua barang aku dah complete dah bawa. Sekali wire semua benda, aku dah simpan dalam kereta ni. So kalau dekat bonnet belakang tu memang adalah tools dengan kotak, kayu apa semua tu, semua barang-barang yang essential lah orang panggil untuk breakdown. Cuma aku tak ada jack je. So kalau aku dah try repair, tak dapat juga, barulah aku call towing. Tu last option lah orang panggil. Okay, kalau cerita masalah biasa Proton Satria ni, aku rasa bukan Proton Satria je, majority Proton tingkap. Kalau turun macam aku ni, belah kiri passenger ni tak boleh turun. Dah repair pun sekejap je, lepas tu problem balik. Belah kanan ni okey alhamdulillah. Kalau itulah, kereta ni tak ada aircon, memang berkicap lah. Sebab kan weight reduction orang panggil, tak ada load dekat enjin. So aku buang lah aircon tu, bijak kan. Panas-panas macam ni, aircon tak ada. Kalau cerita bab driving experience kereta ni memang best lah. Nimble, kau tahu lah Proton Satria. And then aku dah tambah roll cage, anti-roll bar, segala bar yang perlu kat kereta ni. So kereta ni driving dia memang rigid, rasa macam bawa go-kart. Itu yang aku suka pasal Proton Satria ni. And then dia punya wheelbase pun, aku rasa dia pendek sikit daripada GR Corolla. Enjin yang aku pakai sekarang ni adalah 4G93 Myvac Turbo. Kenapa Myvac Turbo? Sebab head aku tukar Myvac CA. And then block aku pakai 93 punya lah. Banyak modifikasi aku dah buat sebenarnya. Piston barang dalam semua dah forge, dah full balancing. Head, valve spring semua dah DC Racing. Intake sekarang tu intercooler, piping custom, banana EDM, turbo GTX 3076R. Boost 1.3 atas dyno. Kalau dyno jet dapat dalam 444 horsepower. Tapi aku dah detune ni, aku pakai 0.9 je. Aku tak ingat berapa horsepower. So and then after that lain aku dah buat, aku dah tukar brake caliper Brembo F50. Okay, selepas 8 tahun aku rasa kereta ni masih fun. Sebab bagi aku engine dia lah, engine ni memang aku dah fully proper build. Yang shock dia sebab dah ada Myvac, lepas tu dah ada turbo. So bila kau bawa tu dia punya boost, bila boost masuk and then Myvac tu sahut, steam dia lain macam geng. So tu memang best lah. And then handling pun padu, memang tak dinafikan lah. Proton Satria ni one of the best car yang Proton pernah build. Lagi Proton Satria GTI dengan R3 tu kan, tapi ni chassis dia 1.3. Kau bayangkan 1.3 macam ni pun dah sedap untuk bawa. Jadi walaupun body lembut, tapi aku dah reinforce sikit lah pakai roll cage apa semua tu kan, dengan bar-bar. Jadi kalau aku pernah bawa Satria GTI Ori C99, lain rasa dia. Body dia memang solid gila. R3 je aku tak pernah try bawa lagi. So ini dah cukup dah bagi aku sebenarnya. Tapi insyaAllah kalau ada peluang, aku nak sebenarnya salin body GTI Ori. Ada je jual, cuma PT tak ada lagi boh. Kalau orang tanya aku kenapa aku main kereta lama ni, sebab satu, dia punya dunia modifikasi ni unlimited lah. Memang shock gila kalau modify. Tapi itulah, kena ada wang, masa dan kau kena kental lah. Kalau tak kental, aku rasa tak boleh kot nak capai tahap yang aku dah build kereta ni dari dulu sampai sekarang. And then memang tak boleh nak give up lah. Pernah rasa nak give up, pernah rasa nak jual, tapi awal-awal aku rasa aku nak jual time beli kereta ni sebab banyak sangat problem. Tapi aku fikir balik kenapa aku beli, aku simpan lah. Tahu-tahu dah hampir 8 tahun dah aku pakai kereta ni. And then aku rasa kereta baru tak boleh bagi apa yang kereta lama ni boleh bagilah. Kereta baru ni banyak dah digital.
Kereta-kereta baru semua dah digital, and then aku suka kereta lama, dia analog, senang. Banyak benda standalone. Kereta baru semua dah canvas kan. Sensor ni problem, benda lain pun effect. Ni problem, ni effect. Ini kalau tu problem, itu je lah problem. Kau tukar yang lain tu. Kereta ni still boleh jalan macam biasa. Dan banyak aku dah buat sendiri sebenarnya kereta ni daripada hantar bengkel. Engine je lah aku hantar bengkel. Engine je aku tak katam macam nak buat lagi. Kalau baru dengan suspension apa semua tu, selagi aku boleh buat sendiri, aku buat sendiri. Kalau kereta baru ni dia limited sikit. Bukan nak cakap tak boleh modify, boleh. Tapi dia tak se-fun macam kau modify kereta lama. Sebab macam aku cakap ni, dia punya level nak modify tu terlalu banyak. Banyak benda standalone yang korang boleh buat. Yang boleh modify, boleh tukar rupa. Sebab macam Proto Satria ni kan, dia punya origin chassis dia dekat Jepun is Mirage kan. So bila Proton keluarkan ni, best lah. Banyak benda kita boleh buat dengan kereta ni. Aku rasa memori paling best kan, banyak sebenarnya. Aku rasa paling best is aku buat kereta dengan kawan-kawan aku lah. Dulu aku ada group ataupun nak kata club tak jugalah. Community pun bukan, aku rasa club lah. More kepada kawan-kawan rapat, ada yang pakai macam kereta Honda ada, Satria ada. Lepas tu, tapi majority Satria tak silap aku. Tak ramai, boleh kira pakai jari je. So yang stay tu alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan yang stay sampai sekarang. Circle, kalau boleh circle tu kecil je lah. Circle aku ni kecil je, malah nak besar-besar. Kawan karib tu boleh kira pakai tangan lah. Ya ada, senang susah. Memory best sebab bengkel foreman aku yang lama ni, dia dekat Kuala Selangor. So selalu road trip lah dengan kawan-kawan. Kereta ni kat sana kan, Kuala Selangor dengan Shah Alam Sungai Buloh agak jauh. So boleh katakan setiap minggu pergi sana nak buat kereta. Buat turunan enjin sama-sama, leraikan enjin sama-sama. Boleh kata build kereta aku ni dengan kawan-kawan lah, dengan sahabat-sahabat. Banyak barang yang aku beli daripada kawan-kawan juga. So kereta ni holds a lot of memory lah bagi aku. Bagi aku, apa yang kereta ni dah mengajar aku adalah banyak benda sebenarnya. Salah satu daripadanya yang paling penting lah sebenarnya, cari pomen yang betul. Banyak pomen yang aku bukan nak pukul rata. Ada je dalam scene motorsport, scene kereta modifikasi ni. Awal-awal dah okey, tapi lepas macam nak cakap lah, ni aku punya pengalaman lah. Pomen biar jadi pomen, jangan jadikan kawan. Kalau pomen dah jadi kawan, dia jadi banyak lemak, dia naik lemak. So dia macam itulah, bila member ni kadang-kadang dia sidai kereta kau, nak siap lambat. Itulah, bagi aku cari pomen yang betul. Sebab kalau nak ceritakan pomen ni, aku dah tukar banyak dah, 2-3 pomen. Sebab nak cari orang yang betul-betul boleh build engine my turbo ni susah. Tapi alhamdulillah, foreman yang latest si Nazrin, dia buat engine ni memang perform. Sebab engine-engine yang sebelum ni boleh kata pakai kejap, kau nak tangkap lah apa semua. So bila aku hantar kat dia, memang dia nasihat aku macam-macam lah. Beli barang ori, jangan, pendek cerita, jangan shortcut. Nak buat engine ni, jangan shortcut. ECU pun kalau boleh jangan shortcut, jangan beli yang murah-murah. Run up engine kau nanti. Ada je member aku yang engine nampak mahal tapi dia beli ECU yang murah. Aku tak nak nama ECU tu kan. Yang tahu je tahu, bila pakai engine ni terus problem. Kalau korang betul-betul nak main kereta, nak buat engine, memang korang kena invest, keluarkan duit. Kalau tak invest, banyak shortcut, engine tu tak jadi apa. Korang kena keluar lebih banyak daripada apa yang korang plan asalnya. So aku rasa aku keluar duit untuk engine je dah puluh ribu lah kalau nak ceritakan. Buat aksesori tu tak banyak sangat, paling banyak engine lah. Sebab aku nak ketahanan dan aku suka kelajuan. Jiwa kelajuan panggil. Selain daripada tu, bila main kereta ni, yang banyak ajar aku kawan-kawan juga lah. Ada yang lebih tua, yang dah banyak pengalaman. So jangan sombong yang budak-budak muda yang main kereta. Cari orang-orang yang lebih berpengetahuan. Bila kau dah ada knowledge tu pula, kau jangan sombong pula dengan budak-budak yang baru nak main kereta. Itu nasihat aku lah untuk budak-budak yang nak main kereta. Jangan cut cost untuk engine dengan ECU. Barang fake tu boleh pakai, bukan tak boleh pakai. Aku punya barang dalam ni pun bukan nak kata semua benda original. Ada je yang benda copy. Tapi kalau bab-bab macam engine management, ECU, piston, conrod apa semua, pakailah original. And then bahagian plumbing minyak, pakailah yang original. Macam fuel rack apa semua, fuel pump, pakai original. Janganlah pakai yang fake. Run up engine tu. Lain apa yang kereta ni ajar aku adalah, dulu memang aku kosong. Aku tak ada knowledge pasal modifikasi, aku tak ada knowledge pasal kereta. Tapi lepas aku start main kereta, aku punya ilmu
mechanical ilmu nak repair kereta apa semua tu dia berkembang. Selain daripada belajar daripada Pokman, belajar kat YouTube. Banyak aku consume kat YouTube lah sebenarnya. And then paling banyak mengajar adalah experience sendiri lah. Kau buat dulu, tak jadi tu, itu adalah pengajaran untuk kau lah bagi aku. So ya, lepas 8 tahun aku own kereta Proton Satria ni, dia dah macam-macam mengajar aku. Kesabaran, duit tu memang dah banyak habis. Ada benda yang kau dah buat, tak jadi, keluar lagi duit, apa semua, memang banyak benda lah. Kereta ni mengajar aku, lagi-lagi erti kesabaran. Ni memang orang panggil literally money pit lah main kereta ni. Bukan kereta Satria aku je, siapa-siapa yang main kereta, budak-budak main kereta memang tahu kalau kereta-kereta lama, kereta-kereta consumer ni bukan kereta yang korang boleh invest lah. Duit lagi banyak habis. Bila korang jual balik kereta ni, memang korang takkan dapat balik semua duit yang korang dah labur. Tapi kalau korang main kereta-kereta lama, GTR ke atau R4 ke apa semua, itu lain, itu investment. Kereta-kereta je yang lama ni bagi aku investment. Kalau kereta macam aku ni, memang banyak duit lebih keluar daripada kalau kau jual. Memang ni berapa ribu je aku rasa boleh jual. Kalau nak jual pun kena lerai lah. Tapi aku takkan jual kereta ni. Kereta ni paling sayang sebenarnya. Tapi bila aku bawa je kereta ni, memang aku rasa shock lah. Once kau dah go turbo, aku tak rasa kau boleh main NA lagi lah. Sebab dia punya feeling G-Force tu next level. Tu aku punya perasaan dan pengalaman sendiri lah bila dah ada kereta turbo ni kan. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton daripada awal sampai habis. And kalau tak keberatan, bolehlah tolong subscribe, on notification bell and share video ni lah sekali. So kalau korang ada kawan-kawan yang kereta yang gepak-gepak yang worth untuk kita orang review, boleh komen kat bawah, tag sikit orang. So itu dia pengalaman selama 8 tahun dengan Proton Satria aku ni. Kita orang akan buatlah video lebih banyak macam ni. Kalau korang suka, komen je kat bawah. Oh by the way, kereta ni juga akan masuk Motomaniac pada bulan 9 ni. So kalau tak keberatan, boleh datang event Motomaniac bulan 9. Aku akan letak poster kat depan ni. Macam-macam ada kat situ, ada konsert, F&B, kereta yang kau gepak. Termasuklah kereta aku dengan kereta Faiz akan ada dekat situ. So thank you very much and see you guys on the next one. Bye. Assalamualaikum.